Ni memang ayah dia lah. Okay. Sebenarnya memang nampak sangat pelik dan macam attention seeking ataupun tak natural lah bila tengok ada emergency berlaku lepas tu ada orang rekod. Memang kita rasa tak masuk akal, tapi sebenarnya mengrekodkan benda Allah yang emergency macam ni sangat membantu diagnosis, rawatan dan juga keputusan doktor untuk macam apa test nak buat. Because bila I tengok video ni, I tahu memang ada satu durasi tu budak tu tak respon kepada panggilan. Jadi kalau mak dia ceritakan je, kita akan doubt tau macam betul ke budak tu tak respon ke mak dia tak panggil dengan betul. Tapi bila dah ada video, kita memang akan tahu budak tu memang tak respon in between. So sebagai seorang doktor, kecemasan yang paling saya nak rule out kita panggil, yang paling saya nak tahu dia ada pendarahan dalam kepala ataupun tidak. Kalau dah buat CT scan tak ada pendarahan, then saya akan fikir adakah dia ada cerebral concussion, maksudnya kepala dia bergegar lah. Dan yang ketiga paling penting, bila tengok video tu, membuatkan saya terfikir adakah sebenarnya dia sawan pada ketika tu. Sawan ni tak semestinya tarik macam tu tau. Dia ada juga jenis sawan yang kita panggil absent seizure. Dia sawan tapi dia keras macam tu je. Dia tak respon. Ada sawan yang dia keras dan dia terbuka biji mata pun sawan juga. Jadi video ni sebenarnya memberikan banyak penceritaan, banyak manfaat. Jadi sebenarnya walaupun saya tengok comment section ni saya tak sanggup lah nak baca ya. Ada yang kecam, ada yang kata attention seeking, ada yang kata menitik air mata. Jadi comment section pun berbelah bahagi. Saya ke arah bagus sebenarnya rekod. Sangat bermanfaat sebenarnya rekod. Dan gunakan apa yang dah rekod tu, yes sebagai content creator, Encik Rizal Ibrahim ni dia upload untuk awareness kepada yang lain, tetapi kepada yang lain rekod tu penting untuk doktor, untuk tim yang merawat. So it's good. Tapi keselamatan orang yang drive tu, saya ni yang palpitation tengok bapak dia drive tu dengan satu tangannya, dengan macam tu-macam-tunya. Jadi risaulah kita dengan nak rekod anak satgi kan satu kereta accident ke apa ke kan. So aspek keselamatan tu kena fikir juga. Kalau macam saya lah sebagai perempuan dengan saya panik, saya nak rekod mungkin saya takkan buat. Sebab saya rasa saya tak boleh nak fokus di antara panik saya, driving saya dan nak rekod tu saya tak boleh. Tapi kalau orang tu rasa dia hebat, maksudnya awak memang cekap memandu dan awak tahu jalan tu dan awak rasa awak boleh juga rekod at the same time, then sebagai doktor saya akan kata okay proceed. Tapi jangan cakap dekat JPJ ataupun polis trafik saya yang suruh tau. But medically is beneficial. Cuma kita risau keselamatan. So kalau ada ibu bapa yang berikutnya, anak dia pun jatuh, dia pun nak rekod juga. Kita takut bila dia dengan drive-drive macam tu, tiba-tiba terlanggar lagi satu kereta, tiba-tiba terjatuh daripada flyover. Kita takut kemalangan sebegitu berlaku. Which is selalu berlaku. Macam anak sawan, mak ni dengan panik bawa anak ni lari dengan mak dengan anak-anak sekali terjatuh. I pernah dapat patient macam tu. But jangan kecam orang yang rekod. Kalau you all boleh rekod mak ayah ataupun atuk nenek korang yang kena stroke, sangat membantu. Pengsan ke, sawan ke, sangat-sangat membantu sebenarnya. Pernafasan anak yang asma. Jadi kalau boleh rekod benda-benda tu, sangat membantu ya. Tetapi jagalah privacy content yang anda dah rekod tu. Dia content creator lain lah. Okay, dia gunakan sebagai content tu, it is totally up to his decision. Tetapi kepada yang lain, data perubatan ni adalah your PDPA. Jadi bila you put up publicly macam tu, esok lusa dari segi insurans ke, dispute ke, budak tu punya future ke, takutlah boleh menggugat dia punya future medical journey dan dia punya personal life. Jadi be careful bila you decide nak upload tu. Tapi you all nak upload tak nak, that is totally up to you. Tetapi record itu bermanfaat.